kita nak clear rumput. Rumput ni tak panjang sangat tapi nak apa trim bagi cantik lah. Tapi tu lah, kalau dah mula mesin ya, kira nak rapat terus ya kan. Kita ambil telur ayam, tinggal sat. So kita pergi ambil telur ayam. Ini bakar tu kat sini. Tadi bagi makan kulit telur tadi. Ni tengok. Ni ada burung ni, ada ibu burung tu. Nampak dia tak terbang. Tu. Dia bagi makan anak dia. Biar dia. Tu nak ada bulu dah. Besarlah anak dia. Tu nampak tak? Besarlah anak dia. Hai. Telur ayam. Dia telur. Oh, ni telur kat bawah. Telur kat bawah. Kita dah cerah tak apa. Kita pergi ambil dia siap. Isi rumput tadi. So kita isi rumput. Nak tarik-tarik tu pula tu. Baru nampak apa selesa kan. Bersih. Okey. Tempat dia mengubang. Sana bersama tak? Hai. Assalamualaikum. Ini masuk kat tempat. Dia pun galut. Duduk situ. Ya. Sonok tengok kalau bersih kan. Set. Kenapa orang telok dekat atas tanah ni? Kau tak telok dekat atas ni? Ha? Bila makan gandum elok, dia pun elok. Kan? Ni kau ambil telur hang aku ambil. Ha? Aku ambil. Tengok kalau makan gandum cantik. Dia punya ni dia. Dia dah masuk ni. Dia situ lah. Aku nak balik dulu. Solat dulu. Dah. Ha? Kita siapkan dua lagi tempat. Ambil gulai pula masuk. Sibuk dia pun. Dah tengok pula. Oi, banyak cekang lah. Bagus. Makan gandum dululah. Dedap makan juga. Bagi makan gandum. Piau gandum je tu. Sikit ni dia tak siap gitu. Allah Akbar. Dah duduk situ dulu. Ha. Duduk situ dulu. Aku kena ambil telur ni. Di petang Dah, alhamdulillah. Tu burung tu dapat anak dia dah besar lah. Tu. Dah berbulu lah. Jadi kalau kita bagi makan ni lama-lama duduk kat sini. Alah comel. Okey dulu. Isi rumput lagi, nak mesin lagi petang ni. Nak clear-clearkan. Belah sana. Alright.